Tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak menerima DM, WhatsApp yang bertanyakan pelbagai soalan. Namun, saya tertarik dengan satu soalan. Kalau ibu bapa bercerai, bagaimana nak mengambil hati dan perasaan anak-anak? Tuan-tuan dan puan-puan, perceraian sudah semestinya satu takdir yang kita lalui jika diuji betul. Namun, perceraian bukanlah satu lesen untuk memisahkan hubungan anak dan juga bapa ataupun ibu. Saya kongsikan kepada anda 2 tips. Pertama, jangan sesekali halang bapa ataupun ibu untuk berjumpa, melawat dan juga bermalam dengan anaknya. Itu yang pertama. Kedua, jangan sesekali menghalang anak untuk berkomunikasi dengan bapa ataupun ibu. Cuba amalkan.